Assalamualaikum dan hai semua. Hari ini kami akan mempersembahkan aspirasi dan hala tuju pendidikan terkini serta implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Nama saya Nur Ain Humaira binti Fauzi daripada kelas MT3. Saya pula Siti Nur Hidayah binti Zainuddin dari kelas Matematik 3. Nama saya pula Nur Aina Balkis binti Muhammad Syafarid daripada Matematik 3. Jadi kita akan ke section yang seterusnya. Okay. Kita akan masuk mengenai aspirasi dan juga hala tuju pendidikan terkini serta implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Berdasarkan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035, pendidikan merupakan teras utama pembangunan negara dan berfungsi sebagai pemangkin kepada pembentukan modal insan yang berkualiti, berdaya saing dan berakhlak mulia. Dalam konteks Malaysia, pendidikan tidak sekadar berperanan menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi menjadi wahana pembentukan insan sejahtera yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK. Memasuki dekad 2026 hingga 2035, Malaysia berhadapan dengan pelbagai cabaran baharu termasuk perubahan lanskap ekonomi global, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan, ketidaksamaan akses pendidikan serta cabaran kesejahteraan warga pendidikan. Justeru, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 digubal sebagai dokumen strategik nasional bagi memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan, berdaya tahan
dan mampan. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 bukan sekadar kesinambungan daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Malah, merupakan satu intervensi strategik yang memberi penekanan kepada aspek keluasan, kemampanan dan transformasi menyeluruh sistem pendidikan. Dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kerajaan bersama, rancangan ini mencerminkan komitmen kerajaan yang untuk memastikan setiap murid mendapat akses pendidikan bermutu tanpa mengira latar belakang. Matlamat utama RPM 2026 hingga 2035 ialah melahirkan insan sejahtera yang beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Matlamat ini digerakkan melalui 7 teras strategik yang saling melengkapi bagi menjamin transformasi pendidikan dilaksanakan secara menyeluruh, berkesan dan mampan. Perubahan aspirasi dan hala tunjuk pendidikan ini membawa implikasi yang besar terhadap peranan guru. Guru bukan lagi sekadar penyampai kandungan kurikulum tetapi berperanan sebagai pembina karakter, fasilitator pembelajaran, peneraju nilai serta agensi perubahan sosial. Oleh itu, pembentukan guru berjiwa pendidik menjadi elemen yang kritikal dalam memastikan kejayaan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 sehingga 2035. Pembentangan ini akan menguraikan aspirasi dan hala tuju pendidikan terkini berdasarkan 7 teras strategi RPM 2026-2035 serta menganalisis implikasinya terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik dalam sistem pendidikan Malaysia. Menurut RPM 2026 hingga 2035 iaitu aspirasi pendidikan Malaysia. Yang pertama adalah aspirasi melahirkan insan sejahtera. Aspirasi utama pendidikan Malaysia melalui RPM 2026 hingga 2035 adalah untuk melahirkan insan sejahtera. Konsep insan sejahtera merujuk kepada individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta memiliki nilai adab, ilmu, kemahiran, daya tahan dan juga keyakinan diri. Pendidikan tidak lagi berfokus kepada kecemerlangan akademik semata-mata. Sebaliknya, memberi penekanan kepada pembangunan karakter, nilai murni dan juga jati diri. Aspirasi ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan potensi individu secara menyeluruh dan juga bersepadu. Aspirasi yang kedua ialah merapatkan jurang dan menjamin ekuiti pendidikan. RPM 2026 hingga 2035 turut memberikan penekanan kepada aspirasi merapatkan jurang pendidikan antara murid bandar dan luar bandar, antara kelompok sosioekonomi serta antara murid berkeperluan khas dan arus perdana. Pendidikan yang sesama dan inklusif menjadi asas kepada keadilan sosial dan perpaduan nasional. Aspirasi ini menuntut sistem pendidikan yang fleksibel, responsif dan mampu menyesuaikan pendekatan pengajaran dengan keperluan murid yang pelbagai. Justeru, pendidikan inklusif bukan lagi satu pilihan tetapi satu keperluan strategik sebuah negara. Kita akan pergi kepada aspirasi yang ketiga iaitu aspirasi pendidikan bermutu dan berorientasikan masa hadapan. Selain akses dan ekuiti, mutu pendidikan turut menjadi aspirasi utama. Pendidikan bermutu merangkumi kurikulum yang relevan, pedagogi yang berkesan, pendidik yang kompeten serta prasarana yang menyokong pembelajaran abad ke-21. RPM 2026-2035 menegaskan keperluan menyediakan murid dengan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi agar mereka bersedia menghadapi cabaran globalisasi dan kemajuan teknologi. Kita masuk mengenai hala tuju pendidikan berdasarkan 7 teras strategi RPM 2026-2035. Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 oleh Kementerian Pendidikan KPM bakal menjadi kerangka utama pembaharuan pendidikan negara. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, Pelan terbabit menggariskan 7 teras strategik bagi memperkukuh sistem pendidikan negara dalam tempoh 10 tahun akan datang.
Antara 7 teras utama yang digariskan KPM merangkumi pembangunan sistem pendidikan inklusif, transformasi pendidik, pemantapan infrastruktur serta pemerkasaan kerjasama pelbagai pihak. Pelan ini turut menetapkan sasaran wajib capai, antaranya memastikan setiap murid menguasai literasi asas, memiliki kompetensi digital, kesejahteraan sosio-emosi serta keupayaan dwibahasa. Dalam rancangan ini juga adanya impak segera, iaitu menjelang 2026-2027 ini ada impak segera yang perlu dilaksanakan berdasarkan 7 teras dalam rancangan pendidikan Malaysia. Antaranya contoh iaitu menjelang akhir 2026 sebuah IPG atau Institut Pendidikan Guru Malaysia Kampus Tibet. Di akhir 2026 ataupun menjelang 2027 sebuah sekolah sukan untuk pendidikan khas. KPM menyasarkan rancangan itu bukan sahaja meningkatkan mutu akademik, malah membentuk murid berakhlak, berdaya tahan dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan selari dengan konsep pendidikan manusiawi berteraskan karamah insaniah. Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 dibina dengan melibatkan banyak pihak daripada pakar-pakar pendidikan, profesor-profesor sehinggalah kepada ahli masyarakat dalam kumpulan biasa ini, dan inilah rancangan pendidikan Malaysia untuk semua milik kita bersama. RPM 2026-2035 bakal dilancarkan esok oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Yang pertama adalah penstrukturan semula sistem persekolahan yang relevan dan juga saksama. Teras strategik 1 menumpukan kepada penstrukturan semula sistem persekolahan kebangsaan agar lebih relevan, saksama dan juga terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Sistem persekolahan perlu responsif terhadap keperluan murid, perubahan sosioekonomi dan juga tuntutan global. Penstrukturan ini membolehkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel dan pelbagai. Seterusnya, mengiktiraf potensi murid secara holistik, bukan hanya melalui pencapaian akademik. Yang kedua adalah pembangunan kurikulum berasaskan standard dan kompetensi. Teras strategik 2 ini menekankan pembangunan kurikulum berasaskan standard dan berorientasikan kompetensi. Kurikulum ini dibangunkan secara holistik untuk membentuk murid yang seimbang dari segi intelek, sasiah dan juga kemahiran abad yang ke-21. Pendekatan ini menuntut guru untuk mengamalkan pedagogi yang berpusatkan murid, pembelajaran bermakna serta pentaksiran autentik yang menilai keupayaan sebenar murid. Sekarang kita akan masuk kepada teras strategik yang ketiga, iaitu memperkasa pendidik dan pemimpin sekolah sebagai agensi transformasi. Teras strategik yang ketiga ini memberikan penekanan kepada pemerkasaan pendidik dan pemimpin sekolah sebagai agen transformasi utama sistem pendidikan. Guru perlu memiliki kompetensi yang tinggi, kepimpinan transformatif dan komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Latihan keguruan yang luas, relevan dan berterusan menjadi asas kepada pembentukan guru berjiwa pendidik yang mampu mendidik dengan nilai empati dan integriti. Seterusnya ialah teras yang keempat, iaitu memantapkan prasarana fizikal dan digital. Teras strategi yang keempat ini menekankan pembangunan prasarana fizikal dan digital yang kukuh, kondusif dan terangkum. Penyediaan akses internet berkelajuan tinggi, berarti digital serta sistem maklumat pintar amat penting dalam menyokong pedagogi inovatif dan pengalaman pembelajaran bermakna. Prasarana yang baik membolehkan guru melaksanakan pengajaran berkesan dan mengurangkan jurang pendidikan antara kawasan bandar dan pendalaman. Kita pergi kepada teras strategik yang kelima, iaitu memperkukuhkan kerjasama strategik dalam ekosistem pendidikan. Kerjasama strategik antara Kementerian Pendidikan Malaysia dengan pihak industri, komuniti dan agensi luar menjadi fokus teras strategik yang kelima. Strategi ini membolehkan pengembangan sumber, kepakaran dan peluang pembelajaran yang lebih luas kepada murid.
Guru berperanan sebagai penghubung antara sekolah dan komuniti bagi memastikan pendidikan kekal relevan dengan keperluan masyarakat dan industri. Teras strategik yang keenam pula, memberi penekanan kepada pembudayaan, kemampanan dan tanggungjawab sosial. Teras strategik yang keenam menekankan pembudayaan kemampanan dalam pendidikan agar murid lebih berkembang sebagai individu yang bertanggungjawab sosial, peka terhadap alam sekitar dan keadilan sosial. Guru berjiwa pendidik perlu menanamkan nilai kelestarian dan etika melalui pengajaran dan teladan agar murid menjadi warga negara yang prihatin dan berintegriti. Dan strategi yang terakhir iaitu yang ketujuh ialah meningkatkan kecekapan takbir urus dan sistem penyampaian. Strategi yang ketujuh ini menumpukan kepada pengukuhan takbir urus yang cekap, telus dan bertanggungjawab. Takbir urus yang baik memastikan setiap dasar pendidikan dapat dilaksanakan secara optimum dan berkesan di semua peringkat. Autonomi terpimpin, pengurusan perubahan dan pengurusan risiko turut diberi penekanan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang tangkas dan accountability tinggi. Seterusnya, kita masuk kepada implikasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Yang pertamanya adalah implikasi terhadap peranan dan identiti guru. Implikasi paling asas daripada aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 ialah perubahan terhadap peranan dan juga identiti guru. Guru pada masa kini dan masa hadapan tidak lagi boleh dilihat sebagai individu yang berfungsi semata-mata untuk menyampaikan kandungan kurikulum atau memastikan silibus dihabiskan mengikut jadual. Sebaliknya, guru perlu membina identiti profesional yang lebih luas, holistik dan berjiwa pendidik. Selaras dengan teras strategik yang ketiga yang menekankan pemekasaan pendidik sebagai ejen transformasi, guru perlu melihat diri mereka sebagai pemimpin pembelajaran yang mempengaruhi perkembangan intelek, emosi dan juga sasiah murid. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja mengajar untuk peperiksaan tetapi mendidik untuk kehidupan. Mereka bertanggungjawab membentuk nilai, adab dan juga jati diri murid agar seiring dengan aspirasi melahirkan insan yang sejahtera. Perubahan identiti ini menuntut guru untuk mempunyai kesedaran profesional yang tinggi terhadap amanah pendidikan. Guru perlu memahami bahawa setiap tindakan, tutur kata dan juga keputusan pedagogi memberi kesan langsung kepada pembentukan karakter murid. Oleh itu, jiwa pendidik perlu dibina atas asas keikhlasan, empati dan juga rasa tanggungjawab sosial, bukan sekadar pematuhan kepada tugas formal. Implikasi yang seterusnya ialah implikasi terhadap kompetensi dan profesionalisme guru. Selain perubahan identiti, RPM 2026 hingga 2035 turut membawa implikasi besar terhadap kompetensi dan profesionalisme guru. Dalam konteks pendidikan berorientasikan masa hadapan, guru perlu memiliki pelbagai kemahiran baharu yang melangkaui penguasaan kandungan mata pelajaran. Ini selari dengan teras strategi yang kedua yang menekankan kurikulum berasaskan standard dan kompetensi. Guru berjiwa pendidik perlu menguasai pedagogi abad ke-21 seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berasaskan inquiry dan penggunaan pentaksiran autentik. Keupayaan ini penting bagi memastikan pembelajaran yang berlaku adalah bermakna, relevan dan mampu membina kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Di samping itu, integrasi teknologi digital dalam pendidikan seperti yang digariskan dalam teras strategi yang keempat ialah menuntut guru untuk meningkatkan literasi digital dan kecekapan menggunakan teknologi secara beretika dan berkesan. Guru bukan sahaja perlu mahir menggunakan peranti atau aplikasi, guru juga perlu berupaya untuk membimbing murid menjadi pengguna teknologi yang kritikal, bertanggungjawab dan berakhlak. Profesionalisme guru juga merangkumi kesediaan untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat. Guru berjiwa pendidik sentiasa bersedia menilai kekuatan dan kelemahan diri. Ia bersedia juga untuk melakukan refleksikan diri serta menambah baik amalan pengajaran secara berterusan demi kepentingan seseorang murid.
Kita pergi kepada implikasi yang ketiga, iaitu implikasi terhadap nilai, etika dan jiwa keguruan. Implikasi yang paling mendalam daripada Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 sehingga 2035 ialah keperluan untuk memantapkan nilai, etika dan jiwa keguruan. Dalam usaha melahirkan insan sejahtera, pendidikan tidak boleh dipisahkan daripada nilai kemanusiaan, adab dan moral. Oleh itu, guru berjiwa pendidik perlu menjadi contoh teladan dalam mengamalkan nilai murni seperti integriti, keadilan, empati dan hormat menghormati. Selaras dengan strategi yang keenam yang menekankan kemampanan dan tanggungjawab sosial, guru perlu menanamkan kesedaran nilai kelestarian, perpaduan dan keprihatinan sosial dalam kalangan murid. Ini boleh diterapkan melalui kandungan pengajaran, aktiviti kokurikulum serta budaya sekolah yang positif dan inklusif. Guru juga perlu memiliki keupayaan untuk membina hubungan yang bermakna dengan murid. Jiwa pendidik terselah apabila guru memahami latar belakang, keperluan emosi dan cabaran yang dihadapi oleh murid, terutamanya dalam persekitaran pasca pandemik yang menuntut sokongan psikososial yang lebih menyeluruh. Hubungan murid-murid yang positif menjadi asas kepada pembelajaran yang berkesan dengan pembentukan sasiah yang kukuh. Seterusnya adalah implikasi yang keempat, iaitu terhadap latihan dan juga pembangunan guru. Dari sudut latihan dan juga pembangunan profesional, RPM 2026-2035 menuntut penstrukturan semula program latihan keguruan agar lebih relevan, fleksibel dan berteraskan keperluan sebenar di lapangan. Selaras dengan teras strategik yang ketiga dan juga strategik yang ketujuh, latihan guru perlu bersifat berterusan, berfokus kepada amalan terbaik serta disokong oleh sistem tadbir urus yang cekap. Pembentukan guru berjiwa pendidik tidak boleh bergantung dengan latihan pra-perkhidmatan mereka semata-mata. Sebaliknya, latihan dalam perkhidmatan perlu dirancang secara strategik bagi membolehkan guru meningkatkan kompetensi pedagogi, kepimpinan dan juga profesionalisme secara berperingkat. Program pembangunan guru juga perlu memberi ruang kepada refleksi diri, perkongsian amalan terbaik dan pembelajaran kolaboratif sesama rakan sejawat. Latihan guru yang berkesan akan membantu untuk melahirkan pendidik yang yakin, berdaya tahan dan juga bersedia menghadapi perubahan sistem pendidikan yang dinamik. Ini seterusnya menyumbang kepada kestabilan dan juga kemampanan sistem pendidikan negara. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi yang kelima, iaitu implikasi terhadap peranan guru sebagai ejen perubahan sosial. Guru berjiwa pendidik juga memainkan peranan yang penting sebagai ejen perubahan sosial. Selaras dengan teras strategi yang kelima yang menekankan kerjasama strategik dan penglibatan komuniti, guru perlu berfungsi sebagai penghubung antara sekolah, keluarga dan masyarakat. Melalui peranan ini, guru dapat membantu membina ekosistem pendidikan yang menyokong pembangunan murid secara menyeluruh. Guru bukan sahaja mendidik di dalam bilik darjah, tetapi turut menyumbang kepada pembinaan masyarakat berilmu, beretika dan bersatu padu. Peranan ini amat penting dalam memastikan pendidikan kekal relevan dengan keperluan masyarakat setempat dan aspirasi negara. Guru berjiwa pendidik memahami bahawa pendidikan adalah tanggungjawab bersama dan kejayaan murid tidak hanya ditentukan oleh sekolah semata-mata, tetapi juga oleh sokongan keluarga dan komuniti. Secara keseluruhan, aspirasi dan hala tuju pendidikan yang digariskan dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 membawa implikasi yang menyeluruh terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Guru perlu dibentuk sebagai individu yang berilmu, berkemahiran, beretika dan berjiwa besar dalam mendidik generasi masa hadapan. Kejayaan 7 teras strategi RPM 2026-2035 amat bergantung kepada kesediaan guru untuk menerima perubahan, meningkatkan kompetisi dan menghayati nilai keguruan. Guru berjiwa pendidik menjadi tonggak utama dalam merealisasikan aspirasi, melahirkan insan sejahtera dan memastikan sistem pendidikan negara terus mampan, inklusif dan berdaya saing di peringkat global.
Dan akhir sekali, untuk kesimpulan, jadi rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 ni merupakan satu agenda strategik negara yang menyeluruh dan berpaksikan FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Jadi pelan ni bukan sahaja menekankan pencapaian akademik, malah turut memberi fokus kepada pembangunan insan secara holistik, merangkumi aspek intelek, rohani, jasmani dan juga emosi. Kejayaan pelaksanaannya bergantung kepada kesediaan dan keupayaan guru sebagai pelaksana utama dasar. Di samping sokongan pihak pentadbir, ibu bapa, komuniti serta semua pihak berkepentingan dalam ekosistem pendidikan negara. Pembentukan guru yang berjiwa pendidik, profesional, inovatif dan beretika menjadi kunci kepada pencapaian aspirasi pendidikan negara. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tapi juga pembimbing, pemudah cara pembelajaran serta role model kepada semua pelajar. Oleh itu, usaha memperkukuh latihan perguruan, pembangunan profesional berterusan serta kebajikan guru perlu diberikan keutamaan agar mereka mampu menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21, tidak termasuk kepada perkembangan teknologi digital dan perubahan keperluan asas kerja global. Kita pergi kepada perumusan yang terakhir. Pelaksanaan rancangan pendidikan Malaysia 2026-2035 ini diharapkan dapat melahirkan insan yang sejahtera, berpengetahuan, berdaya saing dan berakhlak mulia. Pendidikan yang berkualiti akan menjadi pemangkin kepada pembangunan negara yang mampan, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Oleh itu, kerjasama semua pihak amat penting bagi memastikan sistem pendidikan negara dapat direalisasikan demi masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Malaysia yang lebih gemilang. Bye. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.